5 dinar tak sama dengan 5 gram emas. 5 dinar dalam tangan saya ni bentuknya bulat dan dinar keluaran Public Gold ini ada motif Islamik di belakangnya. Untuk pengetahuan anda, beratnya adalah 21.25 gram. Ini pula 5 gram emas bentuknya segi 4. Dan untuk 5 gram keluaran Public Gold ada 2 desain, iaitu desain bunga emas dan typhoon. Dan yang terbaru, Majestic Peacock. Kalau dikirakan 5 dinar ini 4 kali ganda lebih besar daripada 5 gram. Apa yang kita boleh buat dengan dinar dan gold bar ini? 4 keping 5 dinar cukup untuk majlis perkahwinan yang sederhana. 6 keping 5 dinar cukup untuk anda buat deposit rumah sebanyak RM66,000. 5 gram pula nilainya lebih kurang RM2,600. Bagus untuk kita simpan emas fizikal yang tidak begitu besar supaya mudah untuk kita jual sikit-sikit bila masanya. Tapi yang paling penting adalah untuk anda mempunyai tujuan simpanan emas. Simpanan emas di Public Gold tidak dikenakan charge dan tiada komitmen. Anda hanya perlu konsisten menyimpan sahaja. Bagi yang belum memiliki akaun emas Gap bersama Public Gold dan ingin buka akaun untuk pasangan dan anak-anak, boleh klik link di bio saya atau boleh rujuk pin video saya untuk saya bantu daftar secara percuma sahaja. Follow for more.